Ini dah seperti tetap sangat ni. Ni spana box saya, bag hiking yang telah rosak koyak ni tak guna dah. Kita guna untuk macam-macam spana dia orang ni. Spana mana nak ambil? Ini dah seperti tetap sangat ni. Tapi okey juga. Kena longgar sikit lah. Sebenarnya dia ada 2 skru. Lepas tu proses kita nak buat kerja ni longgar lagi ni. Saya tak kemaskan lagi. Skru di bahagian belakang ni, yang belakang ni kita guna untuk adjust adjust dia punya tegang ataupun kendur ni. Saya buat ni terlalu tegang ni, terlalu tegang, dia akan menyukarkan kita buat kerja. Tapi okey tu. Tapi dia lekat-lekat. Sebab bila sini tegang, kita matikan skru ni, dia lagi tegang. Jadi saya nak clear sikit lah. Bila kita buka sikit dia tu longgar. Jadi kita kena tarik balik. Kita kena tarik semula. Biar tegang-tegang sikit. Barulah kita kemaskan. Lain orang lain dia punya kaedah. Tapi saya gini, saya akan kemaskan yang satu ni. Ni longgar sikit. Taklah tegang macam tadi. Okey. Dah siap kemas yang ini. Barulah skru ni dia tak muat ni. Mungkin ruang ni sempit sangat. Masih baik ada skru lama ni. Okey. Ni, lah taklah tegang sangat macam tadi. Okeylah. Kerja kita pun tak berat. Gaji ni tak berat. Okey, kita test dulu. Bising dekat rumah saya ni. Saya recommend
kalau nak beli untuk kerja-kerja kecil yang macam saya buat ni, beli steel lagi bagus, tapi ini yang kira low cost. Ambillah Ogawa. Ogawa kena sponsor saya tu. Okey, kita test sekali. Settle. Hari ni memang berada di rumah je, tak ke camp. Jadi santai je.